Sisi gelap di sebalik kemenangan Azrialon dalam challenge MrBeast. Sebenarnya gue bisa, tapi malas aja. Kemenangan pasukan Garuda Squad pimpinan Azrialon ni bukan biasa-biasa. Mereka berjaya tewaskan negara-negara besar macam Jerman dan Brazil dalam pertandingan pembinaan Minecraft paling gempak di dunia MrBeast. Bayangkan, mereka bina replika Candi Borobudur dan burung Garuda gergasi yang sangat detail. Hasilnya, mereka dapat skor hampir sempurna 36/40 dan terima rating 10/10 yang pertama dari juri. Tapi realiti ni tak mudah. Mereka kena pulun siapkan semua ni siang malam dalam masa 2 minggu je. Bayangkan ada 26 orang masuk satu server serentak. Kalau silap sikit je, fail boleh rosak atau korup dan semua kerja keras mereka boleh hilang macam tu je. Bukan tu je, hadiah patung fizikal yang dijanjikan MrBeast pun tengah ada masalah. Nak bina monumen kekal di Jakarta bukannya senang sebab perlukan pelbagai lesen dan kelulusan dari kerajaan. Sampai sekarang, lokasi patung tu pun belum dapat dipastikan lagi. Tapi, yang paling sedih, kenapa tim dari Malaysia ni tak ada dalam challenge ni? Kalau ada yang tahu, cuba komen. Apa-apa pun tahniah Indonesia. So, itulah